Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita belajarlah tentang teknik melukis. Teknik melukis ni dia simple je. Dia adalah beberapa step yang kita perlu ikut. Dia sebenarnya kalau ikutkan melukis ni dia free tau, dia freedom, dia bebas. Kita nak lukis apa saja lukislah. Tapi kalau ni kita ada teknik dia lah. Kalau nak ikut teknik, teknik yang apa yang dipelajari. Okey, first kali kita tentukan lukisan, tentukan bentuk dan konsep. Okey, bentuk kita nak bentuk silinder ke, nak bentuk bulat ke, nak bentuk memanjang ke, segitiga ke kan. Okey, tentukan dulu. Okay, dah lepas tentukan macam ni, tentukan pula dia punya arah cahaya dan bayang ditetapkan. Okey, contoh arah cahaya daripada atas sini, dan tentulah bayang dia akan menghadap ke sini. Betul tak? Jadi kita perlu gelapkan bahagian sini dan juga bayangnya dekat tepi sini. Tentukan arah cahaya, barulah lukisan tu dia lebih hidup, lebih real lah, lebih realistik. Okay, dan step yang terakhir adalah dengan kemaskan lukisan tersebut. Kemaskan. Okay, kita buatlah elok-elok. Lukis betul-betul bentuk, lukis. Okey, dah lukis. Okey, dah letakkan bayang semua. Kita logikkan. Jangan tekan sangat, jangan tekan. Kita hanya lembut je kita ni pakai pensel. Okey. Logik dan tentukan dia punya bayang. Nak lagi real, teknik yang lagi advance lah, pakai jari. Okey, bayangnya lagi cantik. Okey, jadi itu saja yang kita boleh belajar hari ini. Ini sekadar teknik lah yang kita boleh belajar. Okay, kalau suka video ni boleh subscribe saya punya channel YouTube. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih.